Kuih legend onde-onde atau buah Melaka, selalu sangat kita makan onde-onde pandan, tapi jarang sekali dapat makan onde-onde pulut hitam. Dalam video ni, saya kongsikan caranya simple, senang dan cepat. Jom mula. 100 gram kelapa parut, seeloknya ambil bahagian putih sahaja. Gaulkan dengan suku sudu besar garam untuk bangkitkan rasa berlemak kelapa parut. Gaul hingga rata. Dah rata, kukus selama 5 ke 10 minit supaya kelapa tahan lebih lama, tak cepat basi. Seterusnya dalam bekas, campurkan 100 gram tepung pulut, 70 gram tepung pulut hitam, 2 sudu besar tepung beras dan air secukupnya. Tuang air berperingkat sambil gaul. Tambah air, sambung uli hingga jadi dough. Untuk inti, saya guna gula Melaka cube. Mudahkan kerja, cepat siap, jimat masa lagi. Pakai 1 cube untuk 1 biji onde-onde. Dah cukup manis. Gula Melaka ni rasanya manis sedang-sedang, berlemak dan wangi. Sediakan pula pinggan untuk letak onde-onde yang diuli nanti. Taburkan dengan sedikit tepung supaya onde-onde tak melekat. Ambil secubit dough atau saiz bersesuaian, kemudian lepehkan. Letak gula Melaka cube di tengahnya, tutup rapat-rapat dan bulatkan. Tebal dough pun main peranan juga. Kalau terlalu nipis, senang pecah atau bocor masa rebus. Kalau terlebih tebal, tak sedap pula. Tebalnya biar sedang-sedang. Bagi balance rasa tepung dan manis intinya. Bulatkan sampai habis. Seterusnya, panaskan air untuk merebus. Guna air yang banyak ya, supaya tak padat dan masih ada ruang untuk onde-onde timbul bila masak nanti. Bila air dah mendidih, masukkan onde-onde. Kacau pelan-pelan, elakkan onde-onde melekat di dasar kuali. Sambung merebus sampai onde-onde terapung. Bila dah terapung, tandanya dah masak. Biarkan lagi dalam 3 ke 5 minit supaya masak sekata luar dan dalam. Lepas tu, barulah angkat. Terus gaulkan dengan kelapa parut yang dikukus tadi. Siap! Luarnya lembut kenyal, inti tengahnya akan pecah cair bila digigit. Terus dapat rasa manis berkaramel dari gula Melaka. Ini yang rasanya lain daripada yang lain. Tak cukup dengan itu, lemak masin salutan kelapa parut lagi. Marvelous!